Nah, tekong strike lagi. Ui. Ui. Marilah. Ui, syoknya. Hati hitam ni, hati hitam. Mana dia? Mana dia? Dia makan ni lah. Padang. Dia makan ikan. Ui. Saiz dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar guys? Selamat tahun baru. Lama tak bersua. Lama dah tak bersua. So selamat tahun baru 2026. So hari ni 1 bulan 1 2026. Berjumpa lagi di my channel Pirajit Fashion Hunter. Terima kasih guys. So terima kasih banyak-banyak yang mana yang masih setia bersama Pirajit Fashion Hunter. Yang masih tertunggu-tunggu video terbaru Pirajit Fashion Hunter. So akhirnya kita keluarkan satu video untuk Pirajit Fashion Hunter ni. So tahun baru, semangat baru, azam baru. Okay guys, so kita ada hari ni kita ada satu misi ya. Misi renew lesen tahun baru 1 bulan 1 2026. So hari ni kita bersama kita ni, kita punya angler. Slow-slow redah. Jangan lupa support, subscribe. Jangan lupa subscribe. Pirajit Fish Hunter dan juga slow dah. Okay, So kita cari lesen 2026. okay. So hari ni kita tak ramai. Kita santai-santai. Kita ada 3 orang ya. Tekong dengan 2 player lagi lah. Tu boat dah setting semua. Kita hari ni lepas sikit kita keluar. Kita santai-santai sebab air ni pasang di sebelah pagi. So sekarang pukul dah 9 lebih. So air dah mula pasang. Cuaca, harapkan cuaca hari ni cuaca cantik lah daripada pagi sampai petang. So kita tengok macam mana hasil hari ni. Untuk misi kali ni kita bermain, InsyaAllah kita cuba pergi ke area Pangkor. Kita cuba main di depan lumut Pangkor. So set up hari ni misi kita untuk mencari lesen baru lah untuk tahun 2026. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, selamat pergi dan balik. Okay guys, so tanpa buang masa lagi kita ni lah, kita lancar lah ya. Tengok pun air dah mula surut, dah mula pasang. Terima kasih sekali lagi yang mana support video Pirajit Fashion Hunter. Okay, terima kasih. Kita stay tune, kita lancar dulu. Okay guys. Okay guys, so Alhamdulillah kita selamat sampai di area Pulau Pangkor. Belakang tu Pangkor. Kita main di area Pulau Pangkor sini. So hari ni air pun dah start pelasang dah. Kita pada di kawasan Pangkor. Target tahun baru Jenahak. Lesen pertama Jenahak Senangin. Tak kira lah apa-apa lesen, tapi yang bersisik lah. Tengok macam mana. So hari ni kita ada 3 player. Tu ada
Ada 2. Tu. Dengan Pak Lang kita. Pak Lang, harapan tahun baru. Harapan 2026. Ha. Jangan lesen. Cari lesen. Ha, okey. Tu dah. Okey guys. So tanpa buang masa kita lancar dulu. Tengok spot yang pertama. Alhamdulillah kasar. Ada saiz. Oh, alhamdulillah. Dia lagi. Oh. Dah tahu dah. Terbaik. 26. Lesen. Rezeki. Belah tu 6. Okey. 96. Alhamdulillah. Tu dah seekor lagi. Ada lesen pertama ni. 2026. Kita ada jumpa spot. Spot. Pulau Pangkor. Okey, terbaik. Okey guys, so jam dah pukul 2.20. Tu dah. Ini permulaan yang agak suram sikit. Sesudah pagi. Jenuh kita cari spot untuk dapatkan hasil hari ni kan. So kita berada di Pulau Pangkor. Jarang-jarang turun di Pangkor ni. Kalau ada makan yang biru ni. Baru tak sekali pun. Ada nampak ada makan tu. Tu dah. Ada hasil baru-baru lah. Sebelah petang ni baru ada nampak. Palang. Pernah makan biru. Baru ada nampak ikan makan dah. Belum lagi pegang tu. Baru rasa baru ada makan. Okey. Stay tune guys. Teruskan lagi. Moga ada hasil dia setelah sesi kedua ni. Bawa makan. Tak. Oh. Ini kerapu. Ini kerapu singa. Ini kerapu singa. Pak Lang dapat kerapu singa. Kerapu singa. Kalau kerapu manis okey juga. Kerapu singa makan telan terus. Tak apa. Pakai ni, pakai pelaya. Jap. Ui, kerapu. Kerapu hybrid. Alhamdulillah. Kerapu hybrid. Akhirnya Pak Lang, tahniah. Lesen tahun baru. Syukur. Amin. Ada. Kapuk ada. Lesen 2026. Dia makan sekali. Ikan eh? Ikan. Dia cakap ada ikan ni, kawasan ni. Boleh pakai ikan. Mana pelaya? Mana tadi? Ni. Okey, tanya Pak Lang, tanya. Oh, hybrid guys. Saya tapak kasut. Tanya Pak Lang berjaya lesen terbaru. Lesen hybrid. Aku pasal Tekong strike. Kerong. Kerong. Agak dah. Kerong. ada. Hah? 3. Oh, lagi dia. Oh, kerapu singa. Kerapu singa lagi. Nak lagi apa? Nak lagi. Tekong strike. Abang Je. Ada pun. Ada Abang Je. Dengan kangkarang dia taruh sekali. Lama ni sim pertama. Alhamdulillah. Makan darah tu oi.
ada lagi. Kosong. Palang set lagi. Jadi dah ni. Oi, MJ pula. Kemah MJ. Alah, tengok lesennya kan ni. Macam-macam lesen ni. Lesen penuh ni. 2026. Lesen penuh. Tahniah Pak lah, tahniah. Dapat. Tengok lagi ha. Oh, makan dalam terus. Ke dalam. Oh, ikan. Jadi Menjadi lagi. Macam-macam ada oh. Jadi mantap. Boleh lah. Saya si sawa. Oh, sedap sekilo dah dekat sekilo tu. Tahniah. Dia makan dalam. Makan dalam. Sepatang pangkong. Jam dah pukul 6.15 petang. So, ni dia. Kita main di area pangkong. Okay guys, so setakat ini saja kita punya road trip. Dah pukul 6 lebih dah. Semua nak balik pun makan masa juga, dalam dekat sejam juga balik ke JT. So kita makan pas dulu, tengok macam mana. Ada lagi. Ada makan, nampak ada makan. Sekejap guys, ada nampak makan belakang tu. Mana? Dah makan juga. Sikit. Sekejap. Ada makan. Ketuk lah. Makan sikit-sikit. Ada guys, ada. Oh, sangkut pula. Oh, sangkut. Habis. Putus. Habis dengan batu-batu. Batu-batu habis. Putus guys. Makan batu-batu habis. Apa dah? Sebatang dah. 2 dah. Naik. Tinggal lagi 2 ni. Dah ada rezeki petang ni. Sikit lagi. Okey, terima kasih. Stay tune. Kita nak kemas-kemas dulu. Okay, nanti kita tengok hasil. Dekat takut je tadi rugut tu. Cakap serat lagi. Marilah. Syoknya. Hati hitam ni, hati hitam. Mana dia? Makan ni lah. Padang. Dia makan ikan.
Ui. Saiz dia ni. Saiz ke ni Pak Lang? Sangkut. Jangan sangkut. Nyak. Mana dia? Kasih naik. Kecil. Jap Pak Lang. Oh, dia. Spesies yang sama. Jap. Okey, alhamdulillah. Ayolah. Spesies yang sama. Spesies yang sama betul Pak Lang. Kita mah. Jangan buka pi. Dah agak dah. Alhamdulillah. Nah, ni kecil sikit. Sikit. Ini dalam tak 2 kilo lebih ni. Okey dah. Lepas. Alhamdulillah. Orang okey. Mana? Okey guys. So 2 kali lanjut dah. So setakat ni saja kita punya untuk trip hari ni. Potong tak kena. Dah lanjut tu. Okay guys, so 15 kilo. tengoklah macam mana ini hasil yang kita dapat hari ni untuk tahun baru 1/1/2027. So 26. Oh, sorry 27. Awal tahu. 2026. Okay guys, so jam pun dah 6.30. Kita tunjuk hasil untuk trip hari ni. Okay guys, so ni dah hasil untuk trip hari ni. 2026. 1/1/2026. Terima kasih rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ada boron, kita ada boron, ada Growth Monster, kita ada hybrid, kita ada MJ, ada Thunder. So santai-santai untuk hari ni. Tanda reci. Tu ikan-ikan ni lah, krisi. So ni sajalah. Okay guys, ini dia hasil yang keseluruhan. Okay, so terima kasih. Ada dua sahabat kita. 2026. Ready lesen. Dah berhasil. Okey. Jangan lupa Juara ni. Jangan lupa subscribe. Hari ni juara Pak Lang ni, dia paling besar ikan. Champion. Champion hari ni 2026. Semua ada sapu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.